Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to the Wanisha Family. Okay korang, so hari ni kita akan buat video menggali part yang kedua. Tapi hari tu kita menggali yang tu, yang macam dinosaur. tak Fosil. Sekarang Planet pula. Tak tahu, tapi kita orang tak tahu dalam dia ada apa sebab dia tak tunjuk. So kita just kena gali and tengok apa yang kita dapat lah dalam. dia tulis kat sini, dia kata explore the mystery. So kita tak tahu apa dalam ni tau. So kita ada dua bentuk planet. Satu macam planet besar ada astronaut, and then yang ni adalah bentuk kapal angkasa. Okay, jadi adik-adik yang belum lagi subscribe, jangan lupa Like, subscribe, share, comment dan turn on notification. So game dia macam ni tau. Okay. Setiap 1 minit kena tukar. Kita akan tukar. Macam gali tukar. So mami gali Aisyah punya, saya gali mak punya. Okay. So Tapi kalau mami dapat yang Aisyah punya nanti macam mana? kalau macam tu mami ambil yang Aisyah punya ni. Tapi kalau Aisyah dapat Aisyah gali mami, tapi ni still Aisyah punya. Tapi apa yang mami jumpa dalam ni yang mami gali, mami kena ambil. Okay, boleh? Tapi tak pastilah dalamnya ada banyak ke tak. Kita tak tahu ada berapa. Okay. Kemungkinan ada satu, ataupun satu tu dia besar, ataupun dia macam kecil tapi ada banyak. So kita buka dulu. Okay, jom kita buka dulu. Explore the mystery and experience the fun of digging. Yang ni space excavation nama dia. So Aisyah punya bentuk macam ni. Aisyah punya bentuk dia macam ni. Mana punya bentuk kapal angkasa tau. Rasa kat sini dia ada bagi dua tu. So ini air untuk bagi dia lembut sikit lah. So yang ni dia ada bagi yang macam ni. So ni macam nak macam tu. And then ini macam nak macam tu. Kes dia. Kes. So 1 minit akan dekat sini. Dia plastik dia. Kena buka plastik tu. Okay, adik-adik, benda ni bukan untuk dimakan tau. Lepas tu kalau adik-adik yang bawah 5 tahun tu, make sure ada orang dewasa tau yang pantau. 1 minit ke 2 minit? So kita buka plastik dia dulu. Dan make sure kalau korang nak buat ni, make sure dekat bawah ni ada alas surat kapal ke, alas tuala yang dah buruk-buruk tu ke kan. So macam ni kita alas kertas lah, supaya nanti dia tak adalah messy sangat, tak adalah kotor sangat. Okay dah. So jom kita mula. Timer dah set 1 minit. Okay, ready? 1, 2, 3, start. Salah. Oh, guna yang ni pun. Kita rendam sikit dalam air dulu. Ni kalau adik-adik yang suka pasal sejarah ke, korang kalau nak jadi arkeologi macam ni lah kerja dia. Korang kena menggali-gali, masa tengok barang-barang lama kan. Tengok kan. Oh, ni boleh potong ah. Yalah. Oh. Nampak? Alah, masa dah habis. Okay, masa pun dah habis. Ni atas ni. So kita akan tukar. Cancel. Okay, kita tukar dan kita akan sambung. Okay, so tunjuk dulu. So Aisyah punya saya dapat buat Mami pun tak ada apa sangat lah, baru sikit-sikit je. Okay.
1 minit Start sekarang. Asal dia nampak ada orang tu dia macam ni. Dia letak benda ni dekat tengah-tengah yang dia dah kikis tu kan. So, dia Oh yelah, macam tu lah sebenarnya. tapi ini tebal lagi, tak boleh lagi kena kikis lagi sampai dia jadi. 2,000 years later. So banyak kena yang ni di sini. Jangan tiup. Apa? Salah dia tekan. Weh, Apa dia? Sarah. Alah! Tengok ni. Ada bunyi hijau. Dia beri hijau. Okay. So sebab dah 1 minit jadi kita kena tukar balik je. Asal punya macam ni dah. Dah macam ni lah. Mama tak buat apa-apa lagi. Okay, nampak dah ada warna hijau-hijau ni. Dah So, jom kita start. 1, 2, 3. air lagi. Lagi dia lembut. Macam mana sakit asal dia ni? Sebab dia tak hijau. Benda ni. Asal rasa dalam ni ada satu je lah. Okay, macam ni lah. Kita sabar. Stop timer je. Apa dia? Okay. Kita tukar terus. Tukar lagi. Dia macam ni. Asal rasa dalam ni ada satu je. Sebab yang alien ni pun nampak macam besar. So Asal rasa ada satu je. So kita macam ni. Siapa yang dapat jumpa dulu dia menang. Macam hari tu lah, tapi still tukar-tukar. Okay. Tukar lagi. Ya Allah, susah. Mami rasa kan alien dalam ni. Korang rasa apa? Bentuk dia dah warna hijau dah nampak dah. Mami rasa alien. Alien. Okay, masa dah habis. Okay, so Aisyah saya buat sini. Ni atas kita buat sini. Tada! Dah nampak dah dia punya macam Ni kepala je. Tak dalam ni ada. Tak ada. Okay. Kita tukar. So, Satu. kalau Alisa dapat keluarkan alien ni jadi semua. Okay. 1, 2, 3. Dia kena rendam baru dia senang tak korang. Guys, tengok ni. Dia satisfying tau buat ni. Kalau korang bosan-bosan, beli je. Tak mahal pun. Satu ni dalam RM5 je. Bosan-bosan kat rumah kan. Daripada main phone, baik korang buat benda ni. Faham? Masa dah tamat. Tukar. Tukar. Dah keluar dah. Aisyah punya belum ada apa-apa lagi. Okay, kita lagi 1 minit. Okay, dah start. Macam nampak something. Tante dah minta apa-apa. Mesti ada. Takkan dia nak scam kita. Kalau boleh pakai ni. Kau tu sangat dalam ni ada satu. Tukar. Tukar. Masa dah time.
Okay, nampak? Ini dah keluar banyak dah. Alisha punya Satunya tak ada apa-apa lagi. belum ada nampak apa-apa. Okay. Okay, 1, 2, 3. 1 minit. Ha, Kenapa? tak ada apa. Tadi kan nak bagi masa tu dah. Apa tu? Alien. Dah dapat keluarkan korang. Okay, Alisha dah berjaya keluarkan yang mami punya tadi. So sekarang kita teruskan menggali yang ini. Apa ni korang? Tengok ni. Kita try tengok dah bila tak dia kan kecil je tu. Ya, korang tak boleh buat dengan tangan. Okay, dah seminit. Baru tak jumpa apa-apa lagi dalam ni. Oh, dalam sebab memang tak ada apa-apa. Okay, kita start lagi 1 minit. Tak ada apa-apa je dalam ni. Mami. Dia mesti ada punya. Oh, ada ni. Ni. Macam sama je. Kan, nampak tak macam ada benda hijau-hijau sikit. Tapi ni macam dark sikit kan. So, kita try buat daripada bawah. Macam tu. Betul. Satu minit. Oh, nampak tak? Oh, lain aku. Tapi dia warna hijau juga. Berjaya mami keluarkan. Jom kita basuh-basuh dulu. Kita mandikan dia. Dan inilah dia. Sama lah. Tak, yang ni tadi Aisyah punya tu dia ada kat kepala dia. Yang ni tak ada. Nampak tak? Korang. Sama tak? Sama. Okay. Rasanya ada 2 je lah Aisyah. Okay. Sudah habis? Tukar ke? Kau dah tak boleh. Rasanya memang dah tak ada apa-apa dah dalam ni. Okay, so itulah kita punya video hari ni. Kita nak video santai-santai je. Ni. So korang yang bosan-bosan kat rumah tu boleh beli kat ni kat DIY je. Okay, murah je. So korang sambil-sambil kat rumah tak tahu buat apa, buat aktiviti macam ni. Spend time sikit dengan keluarga. Okay, so lagi sekali, adik-adik yang belum subscribe jangan lupa Like, subscribe, share, komen dan tekan notification. Okay, so kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Sila kemas. Awesome.